Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat kepada hadirin maya yang saya hormati sekalian. Hari ini kita hidup di dunia yang penuh dengan cabaran, baik datang dari dalam negeri maupun dari luar. Salah satu cabaran terbesar yang dihadapi oleh banyak negara termasuk negara kita adalah masalah ekonomi. Hal ini demikian kerana kita tahu bahawa ekonomi adalah punca utama dalam pembangunan sesebuah negara. Tanpa ekonomi yang kuat dan mapan, sulit bagi sesebuah negara untuk berkembang secara efektif. Begitulah yang dapat saya kaitkan dengan tajuk pidato saya pada hari ini, ekonomi mapan, kunci keberhasilan pembangunan sosial dan negara. Hadirin sekalian, ekonomi merupakan nadi kepada kemajuan sesebuah negara. Ia bukan sahaja menentukan tahap kehidupan rakyat, malah ia juga memberikan arah kepada dasar-dasar pembangunan sosial dan kesejahteraan rakyat. Tanpa ekonomi yang mapan, segala usaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat akan menjadi kacau bilau kepada sesebuah negara. Oleh itu, ia sangat penting untuk kita memahami apa yang dimaksudkan dengan ekonomi yang mapan dan bagaimana kita boleh mencapainya. Tidak pidato ini saya buka menerusi indikator saya yang pertama, ekonomi yang mapan dapat memantapkan pendidikan di negara kita. Seperti yang kita lihat, negara kita mempunyai sebuah sekolah digital iaitu Sekolah Kebangsaan Pulau Aman yang berada di negeri Pulau Pinang yang mampu membantu pelajar untuk mencapai potensi terbaik dalam akademik dan pembangunan diri. Hal ini boleh dikatakan yang negara harus mengambil cakna akan bahawa ekonomi yang kukuh adalah mercu utama untuk mempengaruhi peluang dan kualiti pendidikan yang cermelang. Sebagai contoh, negara yang mempunyai ekonomi yang unggul dapat menyediakan kemudahan seperti akses internet, laptop, smartboard dan sumber yang lebih baik untuk jayakan dasar pendidikan yang digital. Selain daripada itu, meningkatkan infrastruktur sekolah juga mampu dapat meningkatkan keselesaan fizikal dan juga memberikan persekitaran yang lebih kondusif untuk pembelajaran sekaligus menyenangkan pelajar dan mendorong mereka untuk mencapai kejayaan dengan baik. Hal ini kita dapat lihat dengan memberi dana kepada setiap sekolah supaya dapat memperbaiki unit kelas, menaik taraf dewan pelajar dan gelanggang sukan yang mampu memberikan keselesaan kepada atlet sekolah untuk berlatih dengan jayanya. Sekiranya kerajaan dapat memantapkan sesebuah pendidikan, bak kata pepatah, air yang tenang menghanyutkan, sudah pasti hasil pendidikan negara kita dapat menunjukkan keberhasilan seorang pelajar. Hadirin yang saya kasihi, indikator yang kedua isu adalah isu sistem kesihatan rakyat dengan pelbagai kemudahan. Hal ini kita dapat lihat dari masa ke semasa bahawa isu kesihatan sukar untuk dirawat kerana kekurangan alatan yang canggih dan sistem yang kurang mantap yang sukar membantu rakyat. Jadi, negara harus mempunyai ekonomi yang stabil supaya isu kesihatan di negara dapat dicapai dengan tahap optimum dan tidak perlu melabur wang yang banyak untuk merawat. Sebagai contoh, negara Finland yang di mana kerajaan menawarkan 100% percuma kepada rakyat mereka bagi merawat kesihatan sekaligus mempunyai alatan digital yang gah. Hal ini dapat kita kaitkan bahawa negara dapat membantu rakyat marhen dengan memberikan rawatan percuma. Dalam pada itu, kita juga harus menaik taraf perkhidmatan kesihatan dengan membeli robot perubatan canggih yang dapat membantu memudahkan tugas kaki tangan hospital, meningkatkan ketepatan pembedahan dan mempercepatkan proses rawatan pesakit. Sebagai hasilnya, kita melihat sistem perkhidmatan kesihatan di negara kita dapat memberikan impak yang positif kepada sesebuah negara. Nah, ini menunjukkan jelaslah bahawa ekonomi yang mapan dapat membantu keberhasilan sosial dengan membolehkan kerajaan menyediakan kemudahan yang lebih baik dan lebih efisien kepada rakyat. Seperti pepatah Melayu orang kata, mudah-mudahan keringat tidak sia-sia. Saudara-saudari sekalian, indikator terakhir saya yang ingin saya lontarkan ialah salah satu sektor yang bergantung kepada ekonomi yang stabil adalah sektor sukan, khususnya dalam melahirkan atlet-atlet yang cemerlang di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Untuk melahirkan atlet yang berprestasi tinggi, kita memerlukan pelbagai sumber. Kamselnya menyediakan kemudahan yang lengkap dan moden untuk latihan atlet.
Misalnya, fasilitis sukan yang canggih, alat-alat sukan yang berkualiti tinggi serta kemudahan kesihatan yang lengkap adalah antara aspek yang mempengaruhi prestasi seorang atlet. Atlet memerlukan tempat yang sesuai untuk berlatih dan bertanding dan semua ini memerlukan sokongan dana yang besar. Selain daripada itu, kerajaan juga boleh bersatu padu bagi mengadakan sukan C di negara kita seperti sukan C pada tahun 2017 di Kuala Lumpur. Dengan demikian, mengadakan sukan C dapat menarik pelancongan asing yang memberikan impak kepada industri pelancongan. Acara ini meningkatkan jumlah pengunjung dan merangsang ekonomi tempatan melalui perbelanjaan mereka. Oleh itu, kita sebagai rakyat perlu menyedari bahawa ekonomi yang mapan adalah tonggak utama yang akan memastikan negara kita dapat melahirkan atlet yang berjaya, yang mampu mengharumkan nama negara di pesada dunia. Ekonomi yang stabil bukan sahaja memberi manfaat kepada individu, tapi juga kepada masyarakat dan negara secara keseluruhannya. Dengan itu, dapat disimpulkan bahawa ekonomi yang mapan bukanlah sesuatu yang boleh dicapai dengan mudah, tetapi ia memerlukan usaha yang berterusan dan perancangan yang teliti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.